Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Majelis, yang berhormat Ustaz Ahmad Fadli Sya'ri, Ketua Penerangan PAS Pusat, yang juga merupakan perasmi Mesyuarat Agung Tahunan PAS Kawasan Gombak bagi kali yang ke-31, yang berusaha timbalan yang di-Petua PAS Kawasan Gombak Ustaz Hasbullah Ridwan, Ustaz Hasbullah Muhammad Ridwan, yang berusaha Encik Muhammad Azizul Abu Bakar, Pengarah Panitia Mesyuarat Agung Tahunan PAS Kawasan Gombak, merangkap Setiausaha PAS Kawasan, barisan ahli-ahli jawatan kuasa PAS Kawasan, ketua-ketua cawangan, para perwakilan dan permahati dari seluruh cawangan di dalam kawasan Gombak, wakil-wakil daripada partai-partai dan badan-badan bebas, muslimin dan muslimat, sidang hadirin wal hadirat, para mujahidin dan mujahidat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wa syukrillah. Marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah rahmat, kasih sayang dan keizinannya, kita telah dipilih untuk berada dalam majlis yang penuh berkat ini. Bukan semua manusia diberi peluang untuk menjadi pejuang Islam. Bukan semua manusia diberi kesempatan untuk memikul amanah perjuangan. Tetapi Allah Ta'ala telah memilih kita. Memilih kita menjadi sebahagian daripada saf yang berjuang bagi menegakkan agamanya. Maka nikmat ini wajib kita syukuri bersama dengan meningkatkan amal, memperkukuhkan ukhuwah dan memperbaharui tekad perjuangan. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in wa arda, serta seluruh perjuangan Islam yang istiqamah sehingga hari kiamat. Sidang perwakilan yang dirahmati Allah, setiap tahun kita berhimpun dalam mesyuarat agung. Saya ingin mengajak seluruh perwakilan di dalam majlis ini untuk melihat dengan gambaran yang lebih besar bahawa mesyuarat agung bukan sekadar memenuhi tuntutan perlembagaan parti. Ia bukan sekadar membentangkan laporan. Ia bukan sekadar memilih kepimpinan. Tetapi ianya adalah medan kita bermuhasabah.
marilah kita memperbetulkan kelemahan kita. Mesyuarat merupakan medan untuk kita menyatukan hati dan medan kita menyusun langkah menuju kemenangan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu amat kasih kepada orang-orang yang berjuang pada jalannya dengan saf yang tersusun rapi, seolah-olah mereka seperti satu bangunan yang kukuh. Hadirin sekalian, ayat ini bukan sekadar menghuraikan tentang peperangan. Ayat ini menerangkan rahsia kejayaan mana-mana perjuangan. Allah Ta'ala tidak menyebut dalam ayat ini jumlah yang ramai. Allah Ta'ala tidak menyebut berhubung dengan kekayaan. Allah juga tidak menyebut mengenai pengaruh di dalam perkumpulan. Tetapi Allah menyebut dan memuji saf yang tersusun. Ini memberi satu pengajaran besar kepada kita. Kemenangan bukanlah milik organisasi yang besar. Kemenangan adalah milik organisasi yang tersusun, paling berdisiplin dan paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas kesedaran itulah pada tahun ini muktamar kita memilih akan tema Jentera Mantap, Santuni Pengundi, Strategi Berkesan, Tafakul Diperkasa, Tawakal Membawa Kemenangan. Sesungguhnya tema ini bukan slogan tahunan. Tema ini ialah pelan tindakan PAS Kawasan Gombak menuju pilihan raya umum yang ke-16. Ia lahir daripada sejarah perjuangan. Ia lahir daripada sejarah kemenangan dan kekalahan. Ia lahir daripada muhasabah terhadap kekuatan dan kelemahan kita. Lebih jauh daripada itu, ia dibimbing di atas prinsip dan dasar Islam. Sidang perwakilan sekalian, orang yang tidak mengenali sejarah akan mengulami kesilapan. Tetapi orang yang memahami sejarah akan membina masa depan. PAS Kawasan Gombak tidak lahir dalam keadaan yang mudah. Ketika kawasan ini dibentuk, ramai yang melihat Gombak sebagai kubu UMNO yang hampir mustahil ditembusi. Kita tidak mempunyai kekuatan keuangan. Kita tidak mempunyai media pada masa itu. Kita tidak mempunyai jentera yang sempurna. Tetapi kita mempunyai suatu yang lebih besar. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu mengharap daripada Allah apa yang tidak diharapkan oleh mereka. Kita mempunyai akidah. Perjuangan kita mempunyai tarbiyah. Kita juga mempunyai ukhuwah. Dan paling penting kita mempunyai keyakinan bahawa kemenangan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Para perintis bergerak dari rumah ke rumah. Mereka berjalan dari kampung ke kampung. Mereka menghidupkan usrah. Mereka mengimarahkan surau dan masjid. Mereka menyantuni masyarakat. Mereka bekerja bukan kerana jawatan, tetapi kerana yakin bahawa perjuangan ini adalah ibadah. Lalu Allah Ta'ala membuktikan di dalam firman-Nya,
kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin kasiratin biiznillah. Berapa banyak gulungan-gulungan yang kecil berjaya mengalahkan gulungan yang besar dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 1999, PAS mencipta sejarah di Gombak melalui kemenangan almarhum Ustaz Datuk Ismail Qamus di Gombak Setia dan Dun Hulu Kelang. Kita memenanginya melalui Parti Keadilan Nasional yang tidak perlulah saya menyebutkan nama individunya di sini. Pada tahun 2008 dan 2013, Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita kemenangan yang lebih besar. Kita menang semua kerusi Parlimen Gombak melalui Datuk Hassan Ali di Gombak Setia pada tahun 2008 dan Ustaz Hasbullah Ridwan pada tahun 2013. Percayalah, semua itu bukan berlaku secara kebetulan. Ia berlaku kerana adanya iman, adanya pengorbanan, adanya kesatuan dan adanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para mu'tamirin yang dirahmati Allah, saya ingin mengingatkan diri saya terlebih dahulu. Kita tidak mewarisi sebuah perjuangan yang mudah. Di hadapan kita ada nama-nama besar seperti almarhum Cikgu Radhi, Saudara Siddiq, Ustaz Zakaria Mamat, Haji Khairul Fahmi dan yang lain-lainnya yang telah mengorbankan usia, tenaga, masa dan harta mereka demi memastikan panji perjuangan Islam terus berkibar di bumi Gombak ini. Ada yang telah kembali ke rahmatullah, ada yang uzur di mamah usia, tetapi jasa mereka tetap hidup. Persoalannya, apakah yang ditulis oleh sejarah tentang generasi kita? Adakah kita menjadi generasi yang mempertahankan amanah atau generasi yang mensia-siakan pengorbanan kawan-kawan kita yang terdahulu? Saya ingin meninggalkan satu ungkapan untuk kita renungi bersama. Sejarah bukan diwarisi untuk dibanggakan. Sejarah diwarisi untuk diteruskan dengan pengorbanan. Hari ini kita bukan sekadar menjaga sebuah organisasi. Kita sedang menjaga, memegang amanah perjuangan Islam. Sidang perwakilan yang dikasihi, selepas kita melihat imbas lalu sejarah, marilah kita melihat realiti. Kerana perjuangan Islam itu tidak pernah hidup dalam nostalgia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca perubahan zaman. Baginda sallallahu alaihi wasallam memahami kekuatan musuh. Baginda sallallahu alaihi wasallam memahami environment, suasana persekitaran dan masyarakat. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyusun strategi mengikut realiti. Maka begitulah juga yang mesti kita lakukan. Sedarilah bahawa hari ini Malaysia sedang berubah. Rakyat berhadapan dengan tekanan kos sara hidup. Golongan muda semakin sukar memiliki rumah. Peniaga kecil
terus berdepan cabaran. Politik pula dipenuhi persepsi dan maklumat-maklumat yang bergerak pantas melalui media massa. Pengundi hari ini bukan lagi seperti dahulu. Mereka membaca, mereka menilai, mereka membandingkan, mereka mahu melihat rekod, mereka mahu melihat akhlak, mereka mahu melihat siapa yang benar-benar bekerja. Sebab itu, saya ingin mengingatkan seluruh jentera PAS Gombak bahawa pilihan raya tidak dimenangi oleh parti yang paling banyak bercakap. Pilihan raya dimenangi oleh parti yang paling banyak berkhidmat. Inilah cabaran kita pada hari ini. Tapi inilah juga peluang bagi kita. Kerana PAS mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh banyak pihak. Kita memiliki tarbiyah, kita mempunyai budaya kebajikan, kita mempunyai ahli-ahli yang istiqamah, kita mempunyai pengalaman berkhidmat, membina negeri dan berdamping bersama dengan masyarakat. Tapi percayalah, semua kelebihan ini tidak akan memberi makna jika kita gagal mengurusnya secara tersusun, secara bunyanun marsus, yakni bangunan yang kukuh yang disusun secara baik. Ramai yang beranggapan bahawa pilihan raya bermula ketika parlimen dibubarkan. Saya ingin menegaskan bahawa anggapan dan pandangan ini tergelincir dari realiti yang sebenar. Pilihan raya bermula sebaik sahaja sehari selepas keputusan pilihan raya yang lalu diumumkan. Setiap usrah, setiap kuliah, setiap ziarah, setiap bantuan, setiap program anak muda, setiap hantaran media sosial, setiap senyuman kepada rakyat, semuanya menuju ke arah pembinaan kemenangan yang gemilang. Justru saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan seluruh perwakilan, adakah cawangan kita benar-benar hidup? Adakah UPU kita benar-benar bergerak? Adakah semua ahli mempunyai tugasan dan melibatkan diri dengan kerja-kerja kepartian berdasarkan jentera yang mengarahkan mereka? Adakah kita mengenali setiap lorong, taman dan kampung di dalam kawasan kita? Adakah rakyat mengenali kita sebagai pejuang yang sentiasa hadir ketika mereka memerlukan kita? Jika jawapannya belum memuaskan, maka inilah masanya kita berubah. Kerana Allah Ta'ala berfirman, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabatin fi'atin katsiratin biiznillah." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sidang mu'tamirin yang dihormati Allah, dari sejarah kita belajar, dari realiti kita menyusun strategi, dan daripada kedua-duanya lahirlah 5 teras perjuangan yang akan menjadi panduan PAS kawasan Gombak menuju pilihan raya umum yang ke-16. Apakah 5 teras tersebut? Pertama, jentera yang mantap. Kedua, santuni pengundi.
Yang ketiga, strategi yang berkesan. Yang keempat, takaful diperkasa. Yang kelima, bertawakal kepada Allah hingga mencapai kemenangan. 5 teras inilah yang akan menentukan sama ada kita sekadar pemerhati sejarah atau menjadi pencipta sejarah. Marilah kita melihat secara ringkas satu demi satu. Setelah kita menginsafi sejarah dan memahami realiti semasa, maka tibalah masanya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah yang mesti kita lakukan mulai hari ini? Jawapannya terkandung dalam tema mesyuarat agung kita. Tema ini bukan ungkapan yang indah semata-mata. Ia adalah pelan tindakan. Ia adalah disiplin bekerja. Ia adalah budaya perjuangan yang mesti hidup dalam setiap cawangan, setiap UPU, setiap lajnah, dan dalam diri setiap ahli PAS kawasan Gombak. Jika 5 teras ini benar-benar difahami dan diamalkan, saya yakin PAS kawasan Gombak bukan saja akan menjadi lebih kukuh, bahkan akan tampil sebagai sebuah organisasi contoh yang dihormati oleh kawan dan lawan. Teras yang pertama, jentera yang mantap. Sidang perwakilan sekalian, kemenangan tidak pernah lahir secara kebetulan. Kemenangan sentiasa bermula dengan pembinaan manusia. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terus membina sebuah negara ketika berada di kota Mekah. Baginda sallallahu alaihi wasallam membina manusia, memperkukuhkan akidah. Baginda sallallahu alaihi wasallam membina akhlak, membina disiplin, mengajar erti wala dalam realiti, baik ketika berseorangan maupun ketika berkumpulan dan berjamaah. Apabila manusia telah mantap, Allah Ta'ala mengurniakan kemenangan di Madinah. Berpunca daripada akidah yang menzahirkan realiti perjuangan berdasarkan syariat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya berdasarkan akal semata-mata. Inilah sunnah perjuangan. Justru kita mahu melihat kemenangan, jika kita mahu melihat kemenangan pada pilihan raya umum yang ke-16, kita mesti terlebih dahulu membina jentera yang mantap. Persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan jentera yang mantap? Bukan sekadar ramai ahlinya, bukan sekadar banyak programnya, bukan sekadar gah organisasinya, tetapi sebuah jentera yang mempunyai 5 kekuatan utama. Pertama, mantap tarbiyahnya. Setiap ahli mesti sedar bahawa perjuangan PAS ini adalah ibadah. Kita tidak bekerja kerana jawatan. Kita tidak bekerja kerana pujian. Kita bekerja dengan mengikhlaskan diri dan bersungguh-sungguh mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hati sentiasa dipandu oleh iman, kita akan terus istiqamah walaupun tidak dipuji. Yang kedua, mantap ilmunya. Jentera mesti memahami dasar perjuangan Islam, dasar perjuangan PAS, memahami isu-isu semasa, menguasai fakta, mampu berhujah dengan hikmah. Karena hari ini
Rakyat tidak menerima dakwaan tanpa fakta. Mereka mahu penjelasan yang meyakinkan. Justru itu, setiap ahli mesti menjadi pendakwah dan penerang yang berilmu. Yang ketiga, mantap disiplinnya. Disiplin ialah ukuran kesungguhan kita menghadiri mesyuarat, menepati masa, melaksanakan tugasan, menyediakan laporan, mematuhi keputusan syura. Semua ini kelihatan kecil, tetapi demi Allah inilah dia asas kemenangan dalam perjuangan kita. Yang keempat, mantap kemahirannya. Kita mesti melahirkan petugas yang mampu menguruskan data pengundi, mengendalikan media sosial, menganjurkan program, berkomunikasi dengan masyarakat, dan menyelesaikan masalah secara profesional. Pilihan raya yang ke-16 memerlukan jentera yang lebih cekap daripada sebelumnya. Yang kelima, mantap ukhuwahnya. Sidang hadirin sekalian, kita mungkin berbeza pandangan, tapi jangan sekali-kali berpecah hati. Perbezaan fikrah yang dibincangkan melalui syura akan melahirkan keputusan yang baik. Tetapi perpecahan akan memusnahkan perjuangan yang telah kita bina bertahun-tahun. Sidang perwakilan, lihatlah apa yang berlaku di keliling kita. Kehancuran mereka, keruntuhan perlahan-lahan di kalangan mereka bermula daripada perpecahan dalaman yang mereka bina sendiri. Ambillah itu sebagai iktibar untuk kita mengukuhkan langkah menuju ke arah kemenangan yang lebih besar. Sidang hadirin sekalian, sungguh-sungguh saya ingin melihat PAS kawasan Gombak membina budaya kerja yang baru. Budaya hadir awal, budaya menepati masa, budaya membuat laporan, budaya menyelesaikan tugasan, budaya saling menghargai di antara satu sama lain, budaya menegur dengan hikmah, budaya memperbaiki kelemahan. Dan saya ingin menegaskan bahawa selepas mesyuarat agung ini, setiap cawangan mesti mempunyai pelan tindakan yang jelas. Setiap UPU mesti mengetahui kekuatan dan kelemahan kawasannya. Setiap lajnah mesti mempunyai sasaran yang boleh diukur. Setiap ahli mesti diberikan amanah menurut kemampuan pekerjaan yang mampu dipikulnya. Jangan ada seorang pun ahli PAS yang hanya menjadi penonton. Semua mesti menjadi pejuang. Izinkan saya meninggalkan satu ungkapan. Jentera yang mantap bukan yang paling ramai, tapi yang paling berdisiplin. Bukan yang paling lantang, tetapi yang paling istiqamah. Bukan yang menunggu arahan, tetapi yang sentiasa bersedia memikul amanah. Sidang perwakilan yang dihormati sekalian, teras yang kedua, santuni pengundi. Apabila jentera telah mantap, persoalannya untuk siapa kita bekerja? Jawapannya mudah. Kita bekerja untuk masyarakat. Kita bekerja untuk memenangi hati rakyat. Sebab itu saya memilih perkataan santuni pengundi, bukan sekadar mendekati pengundi. Menyantuni membawa maksud hadir bersama rakyat
ketika mereka memerlukan, mendengar sebelum berbicara, memahami sebelum menghukum, membantu sebelum meminta sokongan. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam menawan hati manusia bukan dengan kekuasaan, tetapi dengan kasih sayang. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, maka dengan sebab rahmat daripada Allah, maka engkau berlaku lembut terhadap mereka. Fabima rahmatin minallahi lintalakum. Ali Imran ayat 159. Apabila masyarakat merasakan kita benar-benar mengambil berat, maka lahirlah kepercayaan. Dan apabila lahir kepercayaan, insya-Allah sokongan akan menyusul. Saya ingin mengajak seluruh ahli PAS Gombak mengubah cara kita berfikir. Jangan lagi bertanya berapa ramai yang akan mengundi kita. Sebaliknya bertanyalah, berapa ramai yang telah kita bantu? Berapa ramai yang telah kita ziarahi? Berapa ramai yang telah kita dengar masalah mereka? Kerana politik yang kita bawa ialah politik khidmat. PAS mesti dikenali sepanjang tahun, bukan hanya ketika musim pilihan raya. Apabila kematian wujud, kita hadir. Apabila berlaku banjir, kita membantu. Apabila ada keluarga yang diuji, kita menyantuni. Apabila ada anak muda yang hilang arah, kita membimbing. Apabila ada warga emas yang keseorangan, kita menziarahi. Inilah wajah PAS yang mesti dilihat oleh masyarakat. Saya juga ingin mengingatkan bahawa setiap ahli PAS adalah duta perjuangan. Akhlak kita ialah wajah PAS. Percakapan kita adalah wajah PAS. Media sosial kita ialah wajah PAS. Cara kita melayan jiran ialah wajah PAS. Kadang-kadang satu senyuman lebih bernilai daripada 1000 ucapan. Kadang-kadang satu ziarah lebih berkesan daripada 100 poster yang kita pasang di merata simpang jalan. Satu bantuan yang ikhlas lebih menyentuh hati daripada 1000 janji pilihan raya. Marilah kita membina budaya 365 hari bersama rakyat. Bukan 5 hari sebelum mengundi, tetapi 5 tahun sebelum mengundi. Kerana saya percaya ungkapan yang menyatakan masuklah ke hati rakyat sebelum meminta mereka masuk ke pusat mengundi. Khidmat yang ikhlas melahirkan kepercayaan, dan kepercayaan membuka jalan ke arah kemenangan. Teras yang ketiga, strategi berkesan. Sidang perwakilan yang dikasihi, Islam adalah agama yang mengajar kita merancang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah perancang strategik yang paling hebat dalam sejarah. Lihatlah peristiwa hijrah. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak memilih jalan biasa. Baginda sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan, membahagikan tugasan, mengurus maklumat, mengatur logistik, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam peperangan Badar, Baginda sallallahu alaihi wasallam memilih lokasi yang strategik, menguasai sumber air, menyusun saf jentera, bermesyuarat dengan para sahabat. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa sehingga basah janggutnya dengan linangan air mata. Itulah gambaran yang diajar oleh Nabi
keseimbangan antara strategi dan tawakal. Sidang perwakilan sekalian, pilihan raya umum yang ke-16 tidak boleh lagi dihadapi dengan cara yang lama. Landscape politik telah berubah, pengundi berubah, teknologi berubah, media berubah, maka pendekatan kita juga mesti berubah. Saya ingin menggariskan secara ringkas 5 strategi utama yang mesti menjadi budaya kerja PAS kawasan Gombak. Pertama, kuasai data. Kenali setiap pengundi. Ketahui siapa penyokong, siapa yang berkecuali dan siapa yang perlu disantuni. Keputusan yang baik lahir dari data yang tepat. Yang kedua, kuasai komunikasi. Bercakaplah dengan fakta, berhujah dengan adab, menjawab fitnah dengan hikmah. Jangan biarkan emosi mengatasi kebijaksanaan. Yang ketiga, kuasai teknologi. Media sosial hari ini ialah medan dakwah dan medan penerangan. Jika kita tidak menguasainya, orang lain akan membentuk persepsi masyarakat. Yang keempat, kuasai pengurusan. Setiap program mesti ada objektif. Setiap aktiviti mesti dinilai. Setiap kelemahan mesti diperbaiki. Kita tidak mahu sekadar menjadi pak sebok semata-mata. Kita mahu berkesan. Yang kelima, kuasai kerja berpasukan. Tanda kemenangan dicapai. Tiada kemenangan yang dicapai secara bersendirian. Kawasan, DUN, UPU, cawangan-cawangan, Dewan Ulama, Dewan Pemuda, Dewan Muslimat dan seluruh lajnah mesti bergerak sebagai satu saf. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Izinkan saya mengakhiri bahagian ini dengan satu peringatan. Semangat menggerakkan perjuangan. Strategi menentukan kemenangan. Tetapi iman dan keikhlasan menentukan keberkatan. Apabila jentera kita mantap, rakyat kita santuni dan strategi kita tersusun, maka kita sedang membina asas kemenangan yang kukuh. Namun perjuangan ini tidak akan bertahan jika kita gagal menjaga keluarga besar kita sendiri. Oleh itu, marilah kita menghayati 2 lagi teras yang melengkapkan tema kita, yaitu takaful diperkasa dan tawakal membawa kemenangan. PAS ialah sebuah jamaah Islam. Apabila kita menyebut jamaah, kita tidak hanya bercakap tentang mesyuarat, organisasi dan pilihan raya. Kita bercakap tentang sebuah keluarga perjuangan. Sebuah keluarga yang saling memikul amanah. Saling menguatkan ketika lemah. Saling menasihati ketika alpa. Saling membantu ketika diuji. Inilah yang dimaksudkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang. Saling mengasihi dan menyantuni sesama mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila satu anggota sakit, seluruh tubuh turut merasai demam dan berjaga malam. Hadis ini bukan sekadar untuk dihafal, tetapi hendaklah diterjemahkan dalam kehidupan berjemaah. Di sebalik setiap kemenangan PAS, terdapat ribuan petugas yang tidak pernah dikenali. Ada yang mengorbankan cuti, ada yang menggunakan kenderaan sendiri, ada yang menginfakkan harta,
ada yang meninggalkan keluarga demi jamaah. Malah ada yang telah kembali ke rahmatullah sebelum sempat menyaksikan hasil perjuangan mereka. Maka menjadi tanggungjawab kita menghargai setiap pengorbanan. Saya menyeru agar PAS kawasan Gombak memperkukuhkan budaya kebajikan. Jangan dibiarkan ada ahli yang sakit tanpa diziarahi. Jangan biarkan keluarga ahli yang ditimpa musibah menghadapi ujian bersendirian. Jangan dibiarkan veteran perjuangan dilupakan. Jangan biarkan anak-anak muda berjalan tanpa bimbingan. Saya mencadangkan agar setiap cawangan mempunyai agenda takaful dan ziarah yang aktif dengan jadual ziarah berkala kepada ahli, veteran, orang sakit dan keluarga yang memerlukan. Dengan demikian kesetiaan akan bertambah, ukhuwah akan menjadi kukuh, perjuangan akan menjadi lebih kuat. Saya terus mengingatkan perbezaan pandangan adalah lumrah dalam organisasi. Jangan sesekali perbezaan itu menjadi sebab perpecahan. Kita mungkin berbeza cadangan, tetapi matlamat kita tetap sama. Kita mungkin berbeza pendekatan, tetapi perjuangan kita tetap satu. Marilah kita membudayakan syura, husnuzan dan saling menghormati. Kerana jemaah yang kuat adalah jemaah yang diuji. Setelah kita berbicara jentera, akhirnya saya ingin menyebut bahawasanya kita mesti bertawakal kepada Allah, kerana ianya membawa kemenangan. Dan Islam mengajar kita bekerja. Sehingga Allah Ta'ala menyebut, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْهُ عَلَى اللَّهِ. Apabila engkau telah berazam, telah menyusun strategi, maka bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan perkara ini di dalam seluruh gerak langkahnya. Bacalah sirah Rasulullah, maka kita akan melihat di antara ciri utama kemenangan itu ialah menghidupkan qiyamul lail, perbanyakkan munajat, perbanyakkan istighfar, kukuhkan hubungan dengan Allah. Karena kemenangan yang sebenar tidak lahir daripada bilik gerakan. Akhirnya kita memahami bahawasanya perjuangan ini sangat memerlukan dana di semua peringkat. Dan kita yang berada di PAS kawasan Gombak ini memahami semacam menjadi rukun dalam muktamar tahunan kita. Seolah-olah tidak sah muktamar kalau tidak diadakan kutipan derma jihad. Maka dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan kutipan derma jihad, di mana kewangan ini kita kumpulkan bagi kita gunakan kelangsungan perjuangan kita di hari-hari yang akan datang. Terima kasih kepada semua, khususnya kepada perasmi yang walaupun kesibukan sudah hadir pada hari ini, rakan-rakan kita yang juga hadir, muslimin dan muslimat, para perwakilan yang dirahmati Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Walillahil hamd. Majlis